Saya nak share 3 orang pesakit saya yang mengalami vertigo, kurang pendengaran dan tinnitus. Dan saya nak share apakah outcome pesakit ini. Okey, tengok video ni sampai habis. Sebenarnya saya agak sedih sebab 3 pesakit saya berturut-turut pula tu. Yang pertama, dalam umur 40-an, seorang lelaki mengalami tinnitus, bunyi berdesing dalam telinga, dan bila kita buat ujian pendengaran memang kurang pendengaran sebelah. Sebelah normal, sebelah tu kurang. Jadi bila kita buat MRI, ada ketumbuhan pada kawasan antara otak dengan telinga. Dipanggil cerebellopontine angle, kawasan antara cerebellum dengan pons. So dekat situ ada tumbuh. Tetapi pesakit ini yang tumbuh tu adalah sejenis kantung yang ada air, ada cecair. Jadi antara dia punya differential diagnosis ialah arachnoid cyst. So kalau macam ni tak begitu bahaya sangat. Kadang-kadang mungkin boleh dibiarkan. Tetapi saya rujuk juga kepada pakar bedah saraf dan otak. Okey. Yang kedua, pesakit wanita umur dalam 30-an. Beliau mengalami sakit kepala yang kerap dalam beberapa minggu dan mengikut beliau kurang pendengaran dah lama, dah beberapa tahun. Selalunya dia pergi cek doktor dan doktor cakap ada tahi telinga yang tersumbat dan doktor cuci ataupun ada yang doktor bagi ubat titik untuk cairkan tahi telinga. Ya, betul, memang saya cek memang ada tahi telinga dan kita cuci. Setelah tu, walaupun tahi telinga dah habis, buat ujian pendengaran memang sebelah memang teruk dalam kategori moderate, sebelah lagi telinga dia normal ujian pendengaran. Jadi dalam keadaan macam ni, kita buat MRI. So MRI menunjukkan adanya ketumbuhan macam bola tenis dekat dalam otak dia. Bukan bola tenis lah, bola pingpong. So benda ni dekat bahagian cerebellopontine angle, dekat saraf pendengaran. Dia menekan saraf pendengaran. So diagnosis ialah acoustic neuroma ataupun vestibular schwannoma. Dan benda ni menyebabkan tekanan kepada otak dan cecair CSF, cecair otak, dia tak boleh nak keluar, dia tak boleh nak mengalir, dia tersumbat. Jadi keadaan ni kita panggil hydrocephalus. Hydrocephalus ni dia akan mengembang dan dia menekan otak. Jadi itulah yang menyebabkan dia sakit kepala yang berulang-ulang. Jadi saya refer juga kepada pakar bedah saraf dan juga otak. Mengikut pakar bedah otak ni, dia kena buat VP shunt, yang mana untuk salirkan cecair otak tu pergi ke perut. Jadi untuk mengurangkan tekanan kepada beliau, kepada otak beliau. Saya harap beliau tabah dalam menghadapi penyakit ini. Setelah buat VP shunt, beliau kena buat pembedahan untuk buang ketumbuhan tersebut. Pesakit yang ketiga. Pesakit saya ini adalah seorang wanita dalam lingkungan 50-an. Sama, vertigo, keliling nampak berpusing. Dia ada tekanan darah tinggi tetapi terkawal. Kemudian kita buat ujian pendengaran. Memang kurang pendengaran sebelah telinga. Buat MRI. MRI tak ada ketumbuhan. Tetapi apa dia yang ada? Iaitu infak darah beku pada kawasan pons dekat pangkal otak dia, batang otak. Jadi pesakit ini walaupun bukan stroke, tetapi ciri-ciri dekat MRI dia menunjukkan itu adalah stroke. Jadi saya pun rujuk kepada pakar kaji saraf, neurologis, dan beliau diberikan ubat-ubat untuk cair darah, untuk kurangkan kolesterol, untuk pulihkan keadaan darah beku tersebut. Okey,
Jadi pengajaran yang kita dapat daripada pesakit-pesakit saya ini ialah jangan ambil enteng masalah vertigo, masalah kurang pendengaran, masalah tinnitus, sebab kita tak tahu apa yang jadi dekat dalam tu. Melainkan cek doktor dan buat ujian pendengaran. Seterusnya kalau perlu kita buat MRI. Dapat sesuatu boleh share kepada rakan-rakan anda. Assalamualaikum.